Sekarang mochi ada kat rumah Cikgu Zara. Tengok kita orang bawa lori Sol. Of course hantar barang dan 2 kenderaan. Mochi naik Mustang dengan lagi 1 kereta Sir. Dan yang ni, korang tengok ni Cobra. Cikgu Zara first beli dengan kita masa dekat Hafizan 2023. Tapi tengok span dia okey lagi, mampat. Barangnya okey. So bila Mochi dengan Angel tanya, cikgu kenapa cikgu tukar kepada set lain? Salah satu sebab nak upgrade dengan yang lebih baik, dengan yang lain selesa. And then cikgu cakap lah, yang ni okey je. Tapi yang paling best cikgu suka sebab boleh trade in. Tu yang dia suka, boleh trade in. Tengok, beli barang dengan kita kat Hafizan, trade in, beli barang dekat gudang Bu Ijan. So ni, tim-tim kita tengah susun nak kemas set sofa 38,000. Acik Zara ni reward untuk diri sendiri sempena dia punya bersara. So nak menghias rumah. Acik Zara dah beli dengan Mochi, debit. Ni Mochi bawa something hadiah, cuma Mochi belum keluarkan lagi. Cikgu tak tahu. Kita nak buat surprise. Cuma kita sekarang ni susun dulu barang, nanti baru kita buat surprise. So Acik Zara ni tengah duduk kat situ. Tengok. Comel lah Acik Zara ni. Dia sporting tau. Happy. Ni pintu kita tengah ni. Mana ni? Dia nak angkat mana ni dulu. So nak tengok tak dalam dia. Jom Angel masuk. Kita masuk dalam. Acik, saya minta izin rekod kat dalam Okey, terima kasih. So, cantiknya ya Allah, lamanya. Ni, David. Tapi dah tukar cushion. Kejapnya cikgu. Sebelum ni cushionnya warna lain. Leather ni, Acik Zara tukar dengan yang lain. Ni, sofa 38,999. Kenapa Acik Zara pilih ni? Dalam banyak sofa, sedangkan sofa yang macam ni ada bawah 10. Tapi tengok ni. Urat dia, finishing, span dia. Acik Zara kata nak yang lebih selesa. Ni ngam lah tengok dindingnya. Kena. Dindingnya warna hijau-hijau soft tau. Hijau-hijau soft. Kenakan dengan langsir coklat. Kejap lagi dia orang susun. Tengok macam mana susunan dia. Sofa macam ni. Tengok muat rumah ni memanjang tau. Ruang tamunya kecil je, tak berapa besar. Tapi boleh muat. Standby, bukan 1-2 barang. Tapi lebih daripada 2 barang.